Selepas kewafatan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah wafat, Nabi kahwin dengan Saudah bintu Zam'ah. Sayyidatuna Saudah ni satu orang wanita yang sudah putus haid, dah tua dah, maka tak larat nak berjalan dan sebagainya. Dan giliran hari dia pun dia bagi kepada Sayyidatuna Aisyah. Nabi isteri 11, dan Nabi ada giliran untuk setiap orang isteri. Nabi bagi giliran. Sayangnya seorang wanita yang sifat tabi'inya terkenal dengan cemburu, tetapi isteri Nabi Saudah bintu Zam'ah pernah memberikan giliran harinya. Dia kata, ya Rasulullah, kalau giliran hari aku, pilah rumah Sayyidatuna Aisyah, pilah rumah Aisyah. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kata Saudah, setiap kali aku ingin naik di atas belakang unta, Rasulullah akan duduk bersila di tepi unta itu untuk aku pijak di atas pahanya, kemudian naik di atas unta tadi. Nabi piduk tepi itu sebab dia nak langkah. Unta ni tinggi, jadi Nabi piduk tepi itu, jadi macam tangga. Sayyidatuna Saudah pijak paha Nabi naik atas unta. 35 tahun kita berkahwin, pintu kereta sekali pun tak nak buka kat isteri. Manja dia tak. Pintu kereta nak kena buka sebab tak dengar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia Nabi menyayangi ahli keluarganya, membuatkan ahli keluarga Nabi cukup sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah uji Nabi. Tuan-tuan tengok sirah anak Nabi 7 orang. Ramai orang tak perasan. 6 daripada anak Rasulullah diambil depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mati sebelum Nabi wafat. Berapa orang? 6. Semua. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum. Keenam-enamnya meninggal sebelum Nabi wafat. Siapa kita yang Allah uji macam tu? Siapa kita? Allah bagi 5, 4 Allah ambil depan dia. Hanya Rasulullah seorang Allah biar duduk lama sikit dengan Nabi, namanya Fatimah bintu Muhammad. Kasih Rasulullah dengan Fatimah dilihat banyak sebab yang itu sahajalah yang hidup sehinggalah Nabi wafat. Lepas Nabi wafat kurang daripada 6 bulan, Fatimah pula radhiyallahu anha menyusuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar ujian Nabi.